Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Salam JPN Perlis, haluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis, salam Malaysia Madani. Ni hao ma, vanakkam, sawadika. Selamat datang kepada semua pendengar podcast Diary Murid yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, podcast KPM, segmen Diary Murid ini mengetengahkan kisah inspirasi murid-murid dalam pencapaian mereka yang begitu luar biasa. Sama ada dalam bidang akademik maupun seni. Ia mengisahkan tentang semangat, bakat dan keberanian mereka dalam dunia pembelajaran dan kehidupan seharian, sekaligus boleh meningkatkan semangat kepada rakan-rakan murid di luar sana untuk terus mencapai kejayaan pada masa yang akan datang. Kembali lagi bersama saya, Cikgu Arifah Raidah, untuk episod yang kita jamin kali ini akan buat hati anda rasa sejuk dan tenang. Kita akan explore kisah inspirasi murid-murid hebat Perlis. Bukan sahaja pandai dekat sekolah, tapi pandai dalam mendalami ilmu keagamaan. Jadi hari ini kita bawakan tajuk yang sangat indah, Kalam Ilahi Membangun Pribadi. Kita sangat bertuah tuan-tuan dan puan-puan kerana sekarang bersama saya sekarang sudah hadir di studio ini adalah seorang murid yang sangat hebat yang menjadikan Al-Quran ini macam best friend dia. Jadi malah beliau juga merupakan mutiara yang bersinar di persada tilawah. Jadi sebelum kita tengok, saya perkenalkan siapakah beliau. Jom kita tengok kejap video intro. Silakan. Wah, Masya Allah, Subhanallah. Meh, kita perkenalkan kepada anda. Meh, tengok adik manis kat sebelah saya ni. Adinda Erika binti Nur Arifin dari Sekolah Kebangsaan Kampung Salang. Kariah muda, Johan Tilawah Kafa, peringkat negeri Perlis yang memiliki suara yang menusuk kalbu. Masya Allah, barakallahu fiq Erika. Selamat datang ke Beat Studio. Terima kasih sebab sudi menjemput saya ke podcast yang daripada anjuran KPM ini. Terima kasih. Sama-sama Erika. Alhamdulillah. Sedap betul Erika. Okey Erika, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, Erika perkenalkan diri, umur Erika, sekolah kat mana. Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika binti Nur Arifin. Saya daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Salang. Umur saya 12 tahun iaitu darjah 6. Masya Allah. Tadi kan kita tengok sekejap tadi video Erika melafazkan ayat suci Al-Quran. Untuk program apa tadi tu? Program tersebut adalah program Malam Kesenian Laila Ashifa, ataupun perkataan singkatnya adalah Makla. Yang tadi tu kan. Masya Allah, sedap sungguh. Makan lama kita dengar. Gitu. Okey, Erika kat sini kat depan ni Erika banyaknya hadiah tahniah Erika. Ini hasil daripada umur berapa ni sebenarnya? Ada yang daripada hasil umur dari darjah 4, dari darjah 5 dan juga daripada darjah 6 juga. Maknanya daripada kecil lagi dah diasuh. Siapakah sebenarnya yang orang kuat di sebalik ni? Sebenarnya orang yang kuat yang sentiasa ada di sisi saya iaitu pertama sekali ayah saya. Sebab dia lah yang latih saya daripada saya tak tahu apa ilmu sampai nak berlatih pun ikut qiraah ayat, ikut qiraah. Masya Allah. Lepas tu sama juga dengan ibu saya, Umi. Terima kasih sebab tolong saya macam-macam, bagi kata-kata semangat, motivation, dan juga ustazah-ustazah saya yang latih saya. Allah Akbar, sangat hebat Erika. Jadi di umur sekarang ni Erika darjah 6 kan? Ya, darjah 6. Macam mana dengan masa depan? Adakah Erika akan meneruskan
pertandingan-pertandingan tilawah lagi ataupun macam mana nak masuk satu akademi Al-Quran ke? Apa cita-cita Erika? Cita-cita saya insya-Allah kalau ada rezeki saya nak jadi ustazah. Ustazah cover ataupun ustazah yang mengajar tentang Al-Quran, tentang kesenian taranum. Jadi daripada soalan cikgu tadi, apa sebenarnya, adakah saya nak terus lagi tentang ni? Saya insya-Allah kalau ikut pendapat ibu ayah saya, teruskan saja ilmu Al-Quran ni, sebab kita tak boleh tinggal. Anggaplah Al-Quran ni macam kita punya kawan baik, best friends semua tu. Jadi kita kena sayang Al-Quran ni macam mana kita sayang ibu bapa kita dan adik-beradik. Wow, sangat indah, baik-baik kata yang dikeluarkan oleh adik Erika. Seronok saya mendengarnya ya. Okey, baiklah Erika, setiap sahabat Al-Quran pastinya ada permulaan. Jadi bilakah saat yang Erika rasa cinta hakiki terhadap bacaan dan seni tilawah Al-Quran ini mula berputik? Adakah ia daripada didikan ibu bapa atau hidayah yang datang sendiri? Okay. Sebenarnya dulu waktu saya kecil-kecil dulu, dulu saya nyanyi lagu Projector Band. Lagu Projector Band. Jadi dulu ayah saya tengok macam saya ni ada suara, tapi bukanlah macam nyanyi yang betul-betul, nyanyi yang biasa sajalah, macam sekali lalu, sebab time tu saya budak lagi. Jadi waktu saya darjah 2 barulah saya berjinak nak belajar tentang taranum ni. Ayah saya ajak saya baik qitaah. Lepas tu darjah 3 saya mula lagi, saya usaha lagi. Darjah 4 saya usaha lagi. Darjah 5 pun saya usaha lagi sehinggalah sekarang. Masya-Allah. Sebut tadi apa? Taranum Ya, taranum. Siapa yang ajar taranum? Saya kalau nak macam basic yang asas ayah saya lah. Kalau nak macam lebih ataupun yang lebih lagu yang lagi hebat, lagi merdu didengarkan, ayah saya hantar kepada Ustazah Aisyah Arif yang latih saya daripada saya darjah 5. Jadi itulah jurulatih lah kan? Ya, jurulatih. Macam cikgu dulu pun masa kecil-kecil pernahlah dengar Ustaz Ustaz Ismail Haji. Tak ingat, ya Allah Tuhan subhanallah. Salah seorang, kalau Erika kenal, ayah mesti beritahu kan. Ya. Qori yang kalau zaman dulu kaset lah Erika. Mana ada zaman Erika kan. Zaman cikgu kecil-kecil dulu kaset. Tapi itulah satu panduan bila kita dengar Ustaz Haji Ismail Kamus. Haji Ismail Kamus. Dia mengalun-alunkan. Dari situ cikgu pun belajar juga dulu sikit-sikit. Tapi taklah sehebat Erika. Jadi macam bila dengar Erika punya experience, bakatnya memang dah ada. Cuma latih lebih lagi Erika kan. Alhamdulillah Erika dikurniakan dengan Allah, oleh Allah, ibu bapa, cikgu-cikgu di klinik, sahabat-sahabat yang sangat support Erika. Okey Erika, istiqamah itu kuncinya. Jadi ceritakan rutin harian Erika dalam menjaga hubungan dengan kalam ilahi. Adakah ia sekadar membaca atau turut disertai dengan tadabbur atau menghayati makna-maknanya? Macam mana tu? Di sebalik daripada soalan cikgu tadi, rutin harian saya membaca Quran selalunya selepas maghrib ataupun selepas isyak. Pada mulanya kalau waktu macam contoh hari nak macam pertandingan, tak kisahlah apa hari pertandingan ataupun bukan pertandingan, maksud saya sebelum pertandingan, Allahumma salli ala Muhammad, saya sama ada atau adik saya akan baca dulu. Mula-mula adik saya baca dulu, baca Iqra, baca sama ada atau ayah saya atau umi saya. Lepas tu sama juga dengan adik lelaki saya, dia pun akan baca sama ada Al-Quran. Lepas tu saya pula. Saya berlatih lagu macam contoh Bayati, Jiharkah, Nahawan. Saya berlatih dengan ayah saya satu persatu. Jadi bimbingan ayah saya tu saya lagi banyak lagi confident lah nak lantunkan suara tu depan ayah saya. Setiap hari lepas maghrib ataupun isyak. Itu ya anak-anak di dunia, anak-anak di dunia, anak-anak yang menonton ni, itulah amalan Erika. Setiap hari dia baca Al-Quran. Al-Quran ni sebenarnya membuatkan kita jadi kuat ingatan Erika kan? Sebabnya kita menghafal, kita membaca. Cara nak baca lagu tu bukan senang Erika. Ada berapa lagu Erika? Ada 7 lagu taranum. Mula-mula Bayati, Ros, Hijaz, Sika,
apa lagi? Sabah. Dan juga apa lagi? Ada banyak lagi. Dan ada Allahumma salli ala Muhammad. Nahwan. Ya, Nahwan. Dan satu lagi juga Jiharkah. Tu dia, kalau tanya cikgu pun tak tahu. Boleh dengar je lah kan, nak suruh cikgu alunkan. Erika lebih terror Erika. Okey, mestilah Erika ada naqib atau murabbi yang mendidik Erika. Siapakah pemberi dorongan utama dalam memastikan Erika terus berpegang teguh dalam jalan Al-Quran ini? Yang bagi saya betul-betul pegang sangat dengan Al-Quran ni, pertama kali adalah ayah saya lah. Sebab dia yang mengajar saya Al-Quran ni semenjak daripada saya darjah 1. Lepas tu darjah 2 saya baca lagi Al-Quran, betul tajwid dengan betul. Lepas tu darjah 3 alhamdulillah saya dapat khatam Al-Quran. Lepas tu ibu saya juga yang membaca, ajak saya membaca Iqra. Iqra daripada Iqra 1 sampai Iqra 6. Masa tadika kot noh mula dah. Saat 4 tahun pun ke 3 tahun mula dah? Start dia umur 5 tahun. Cepat laju Erika. 5 tahun. Dan juga yang memberi dorongan juga termasuk jurulatih saya iaitu Ustazah Aisyah Arif. Seronok Ustazah Aisyah Arif ni. Kalau lepas ni Ustazah tengok tonton hasil podcast Erika hari ini. Erika sangat menyanjungi Ustazah di sini. Okey Ustazah. Ustazah pula dah Erika. Kita dah tahu dah siapakah pendorong Erika utama. Jadi alhamdulillah kita ingin merasai sendiri. Nak dengar sendiri bagaimana Erika mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Gunalah lagu apa yang Erika nak guna. Terpulang ke Erika. Mari kita dengarkan. Silakan Erika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sungguh menusuk ke dalam jiwa cikgu ni, Erika. Jazakillahu khairan, Erika. Terima kasih banyak-banyak. Sedap sangat, Erika. Ya Allah, subhanallah. Hai, tak tahulah. Rasa macam sebab, rasa macam bergenang pun ada, sebab kita bila menghayati baik-baik ayat Al-Quran yang didendangkan oleh Erika tadi, dia ada membawa maksud. Pastinya ada maksud-maksud yang tersendiri. Betul, Erika? Betul. Jadi, daripada ayat-ayat yang Erika baca tadi, apakah hikmah agung yang paling Erika pegang? Jadi bagaimana Al-Quran membentuk Erika menjadi peribadi Muslim sejati dalam kehidupan seharian? Baik, atas soalan cikgu tadi, apa yang maksud ayat-ayat ini sampai saya menjadi macam ni, sampai saya terdidik sehingga boleh mencinta Al-Quran, iaitu maksud-maksud ni selalunya diterangkan oleh ayah saya ataupun mak saya. Kadang-kadang maksud tu maksud tentang kebaikan, ataupun maksud ni tentang macam ada juga yang macam kalau kita buat dosa, kita ada juga kena balasan. Jadi kalau surah yang saya baca tadi adalah surah Al-Anfal ayat 1 hingga 5. Jadi maksud surah ini adalah tentang harta rampasan perang. Jadi daripada maksud-maksud ini adalah tentang macam ada pengajaran yang kita perlu ambil tentang maksud-maksud ayat ni. Patutlah bila tak tahulah, rasa macam ada ayat-ayat tu macam membawa maksud yang sangat mendalam lah kan, Erika? Ya. Jadi, okey Erika, dalam Erika mengejar kebaikan, seronok baca Al-Quran ni, memang Al-Quran lah sahabat Erika. Jadi pastinya ada ujian-ujian yang menghalang juga kan, Erika kan? Betul. Jadi apa cabaran rohani yang Erika hadapi? Biasalah syaitan kadang-kadang, alah baca Quran buat apa? Bukan dapat apa pun. Itu syaitan tu. Jadi okay. Bagaimana Erika nak menghadapi kekuatan tu? Silakan. Maksud cikgu adalah cabaran. Betul. Apabila saya membaca ni. Okey. Pada tahun ini, MPP Adni 2025, saya diuji dengan tiada suara. Suara tak ada waktu nak lawan. Betul-betul nak dekat dengan lawan, tak ada suara. Jadi apa yang saya buat adalah saya berdoa kepada Allah, saya bertawakal, saya baca zikir-zikir supaya suara tu ada, makan ubat macam ubat strepsil tu, makan juga untuk ada juga suara ni, bagi ada juga suara. Kalau tak ada, macam mana nak kita bertanding kan? Kita mestilah nak kita nak ke kebangsaan. Tahun lepas pergi dah, tahun ni mestilah nak pergi lagi kan. Jadi kenalah makan ubat secukupnya, kena berdoa kepada Allah. Jadi kita, dan ayah saya pun juga bagi motivasi. Waktu saya berlatih pun ada juga kadang-kadang saya menangis sebab tak boleh dapat lagu. Dan juga
dan juga daripada motivasi ibu saya. Betul lah Erika. Dalam kita nak mencapai sesuatu kejayaan tu Erika, pastinya ada cabaran-cabaran yang kita kena lalu Erika kan? Betul. Okey. Erika, mesti dekat sekolah kan ada kawan-kawan. Macam mana Erika nak ajak kawan-kawan untuk sama-sama jomlah kita sama-sama baca Quran kan? Jomlah belajar dengan saya macam mana taranum. Macam mana Erika ajak kawan-kawan tu? Macam mana? Kalau saya punya sejujurnya, saya ni masih lagi, ilmu saya masih sikit lagi untuk mengajak kawan saya untuk belajar taranum. Dan taranum ni juga kena ada bakat dan kena berlatih juga. Kalau setakat nak baca sekali-sekali tu tak apalah. Macam contoh Bismillahirrahmanirrahim jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau macam tu boleh lah saya ajak kawan-kawan saya baca Al-Fatihah berdu ke, Bismillah dalam keadaan lagu jiharkah ke. Dan saya juga pernah sehari tu saya ajak kawan-kawan saya masa tu waktu tasmid juga dalam sekolah. Jadi saya ajaklah kawan-kawan, jomlah kita baca Al-Quran. Kalau apa gunanya Quran depan kita tak baca pun. Jadi saya mengajak, tapi saya kata dalam keadaan lembut lah, tak ada lah terlampau kasar. Jadi saya ajak kawan-kawan saya baca Quran. Sebenarnya kawan-kawan pun tengok kejayaan Erika, bagaimana Erika berdamping dengan Al-Quran yang membuatkan kita menjadi tenang kan Erika? Betul. Dan menguatkan ingatan kita pastinya. Okey Erika, Erika mesti ada cita-cita kan? Tadi Erika cakap jadi ustazah kan? Nak jadi tak Hafizah macam mana? Hafizah. Nanti kan masuk sekolah menengah kan? Mesti nak masuk sekolah agama kan? Macam mana tu? Cerita. Kalau saya punya pendapat, saya nak masuk sekolah agama perempuan. Tapi kalau nak cenderung ke arah hafazan tu, bagi saya tak ada ilmu nak hafal tu. Kadang-kadang saya ni nak hafal tu lambat sikit. Kalau nak masuk tadika hafazan tu, mungkin saya tak ada masa nak hafal. Itu pun taranum pun ada juga saya kadang-kadang sehari tu tak ada masa nak berlatih sebab terlampau letih. Apatah lagi nak menghafal Al-Quran kan. Jadi kalau nak hafal setakat surah-surah ayat lazim tu boleh. Macam ada setengah daripada juzuk amma. Juzuk amma saya hafal macam surah Al-Bayyinah, surah macam surah Al-Fil, surah Quraisy. Macam tu boleh lah saya hafal sikit. Tapi insyaAllah lah kan daripada Qari'ah. Boleh, mana tahu satu hari nanti kan. Sekarang ni Erika rasa kan macam tak berapa yakin. Sebenarnya Erika tak tahu lagi kan ke depan esok. Mana tahu masuk tingkatan 1, aku boleh sebenarnya. Kan. So itu jadikan cabaran sebenarnya. Jadikan yang rasa yang macam tak berapa yakin kan. Tak apa, tempuh jalan je dulu. Mana tahu satu hari nanti kan benda tu akan datang dengan sendirinya. Betul. Jadi Erika, kata-kata terakhir, kita ada video kot nak tengok tu sebelum tu. Jom kita tengok jap. Ada banyak sebenarnya video-video Erika yang sungguh merdu, sungguh hebat. Kalau kita dengar memang menusuk di kalbu. Mari kita tengok jap. Jom. Hal yastawi Tu dia, Masya Allah, Subhanallah. Itu bila Erika yang menang baru ni kan? Qari'ah yang Johan peringkat negeri Perlis. Ihtifal Kafa Ihtifal Kafa. Bila tu? Tahun lepas, pada tahun 2024.
Tahun ni macam mana? Ada lagi nak pergi lawan? Tahun ni dah lepas dah. Dah habis dah lah. Tapi Alhamdulillah saya dapat naik Johan. Oh, kita tahniah Erika. Masih tak terlambat lagi untuk mengucapkan tahniah. Dan tahun depan jangan lupa puluh lagi. Dekat sekolah menengah pula ada lagi kan. Mesti ada lagi. Teruskan Erika tahu. Jangan berhenti setakat ini saja. Sebab menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran tu sangatlah indah, sangatlah hebat. Baiklah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan dan puan sekalian, sungguh bermakna dan memberi cahaya perkongsian daripada Adinda Erika binti Nur Arifin sebentar tadi. Sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat yang kekal. Semoga semangat, keikhlasan dan kemampuan membaca Al-Quran Erika menjadi inspirasi terbesar kepada semua murid bahawa dalam kalam ilahi kita mampu membina peribadi yang soleh, tenang dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khairan kathira Erika kerana sudi menjadi tetamu istimewa kami hari ini. Kami doakan Erika terus cemerlang, dirahmati dan terus menjadi duta Al-Quran di mana saja Erika berada. Jadi kepada semua pendengar, teruskan bersama kami dalam episod-episod seterusnya. Saya Cikgu Arifah Raedah mengucapkan terima kasih atas kesediaan anda mendengar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erika, apa slogan kita yang terakhir? Ingat tak kita nak cakap sama-sama tu? Ingat. Okey, jom Erika. 1, 2, 3. Diary Murid, Suara Pendidikan Inspirasi Negara. Assalamualaikum.